Selepas 3 minggu cuti sekolah, Alia sangat gembira kembali ke sekolah untuk berjumpa guru, rakan-rakan dan belajar benda baharu. Hai Alia. Hai Mira, jumpa lagi. Tak sabarlah. Apa pula yang cikgu nak ajar kita hari ini? Ya. Tiada siapa yang tahu bahawa Alia mempunyai kuasa istimewa. Hanya sahabat baiknya Mira yang mengetahui rahsia itu. Murid-murid, berapakah 343 darab 21? Saya cikgu, jawapannya 7,203. Betul tu Alia. Semasa waktu rehat, Khaira bertindak kasar dan potong barisan. Tepi, saya dulu. Ouch! Alia tidak suka perbuatan itu, tetapi dia memilih untuk memahati dahulu. Hai. Keesokan harinya, Khaira bertindak lebih melampau. Pak, sini makanan tu. Itu makanan saya. Yasmin berasa sedih dan takut. Takutlah. Mira tidak sanggup melihat Khaira terus menyakiti murid lain. Alia, kita kena buat sesuatu. Khaira tu dah melampau. Dengan kuasa istimewanya, Alia melihat bahawa sebenarnya Khaira sedang menyimpan kesedihan yang mendalam. Wira imbas. Fokus. Rupa-rupanya, Khaira berasa sunyi dan marah kerana sering dipinggirkan di sekolah lama. Kalau kamu mahu kawan, kamu tak perlu membuli orang lain. Saya cuma tak tahu macam mana nak berkawan. Sejak hari itu, Khaira berubah menjadi lebih baik. Alia belajar bahawa kadang-kala memahami seseorang lebih berkuasa daripada menghukum mereka. Maafkan saya kawan-kawan. Saya janji tak akan ulang lagi. Sekian dari kami. Terima kasih.